Smartwatch dah terlalu awam. Ini smart earbuds. Ada LCD dia guys, tapi earbuds tau dalam dia. LCD open ear. Earbuds another level. So jom kita unboxing. Kita tengok. Besar juga dia punya earbuds. Ini earbuds ke sabun ni? So jom kita tengok kat dalam dia. Wah, cantik gila dia punya earbuds. Aku lebih suka earbuds yang open ear macam ni, sebab korang boleh gantung dekat telinga macam ni dan tak perlu pun masuk dalam lubang telinga. Kan biasa masuk lubang telinga tu kadang sakit telinga tau. Pergi berjogging, nak pergi travel, nak pergi berlari ke apa ke, boleh je guys. Depan ni LCD, jom kita tengok. Okay, butang kat sini. Macam smartwatch guys. First thing first, korang boleh tengok jam. Sekarang pukul 5 lebih. Lepas tu kita boleh pause and play music. Boleh tukar sound effect dia. Korang boleh sesuaikan dengan lagu yang korang dengar. Uish, ada weather juga guys. Ada apa ni, timer. Tengok music, sound effect, AI voice, mode selection, GPS, kamera. Kita cuba main game. Boleh ke main game kat sini? Oh, Flappy Bird. Guys, boleh main game guys kat sini. Kita cuba function kamera ni. Boleh ke dia tangkap gambar? Tengok boleh guys tangkap gambar. Tengok audio dia macam mana. Not bad, not bad. Bunyinya tetap menyeluruh tau dalam telinga. Banyak je lagi feature-feature menarik. Nanti korang bacalah sendiri dekat manual book ni. Mesti korang nak tahu harga dia berapa kan? Ini harga asal je RM200 tau. Tapi seller tengah buat promosi, harganya jadi RM80 je. Nanti kalau korang nak beli, aku letakkan dekat beg kuning. Aku nak main dulu dia punya skrin ni.